Baik, Assalamualaikum. Jadi ni sedikit video penerangan mengenai soalan yang ditanya oleh Mai Nisah dekat TikTok. Jadi mengenai arwah ibunya yang meninggal. Jadi saya buat satu video penerangan tu lah. Jadi kita boleh share juga masalah ni kepada orang lain lah. Okey, baik. Jadi arwah yakni si mati meninggalkan suami dan juga dua orang anak perempuan, adik-beradik lelaki si ibu sebapak dua orang, adik-beradik perempuan si ibu sebapak dua orang. Jadi daripada soalan yang ditanya di TikTok tu, pertanyaan adalah adakah adik-beradik tadi tu dapat kalau yang perempuan satu bahagian, yang lelaki dua bahagian. Okey, jadi untuk menjawab secara sepintas lalu sebelum kita masuk kepada pengiraan. Baik, jadi apabila kita kata si mati tidak meninggalkan waris asabah. Jadi waris asabah yakni asabah yang mengambil seberapa baki lah selepas ahli fardu ambil. Jadi ahli fardu tu siapa? Secara umumnya kita kata waris perempuan. Itu adalah yang mengambil fardu, ada pecahan dia. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Jadi yang ada portion bahagian tu disebut sebagai ahli fardu, yang kebanyakannya adalah semuanya adalah ahli, kita kata waris wanita, perempuan. Ditambahkan kalau lagi waris lelaki adalah suami ataupun adik-beradik yang seibu. Okey, baik. Jadi apabila kita kata tak ada waris yang mengambil secara asabah, maka kita kena tengok tertib lah. Maksudnya daripada segi furuk waris lapis ke bawah, anak, cucu. Apabila tak ada, maka tengok usul pula ke atas, bapa dan juga datuk. Jadi pada masalah yang ditanyakan ni, si mati tidak meninggalkan ibu dan ayah lah. Bapa bagi si mati dah mati dulu. Jadi datuk pun dah tak ada ke atas, maka pergi kepada siapa? Seterusnya, peringkat seterusnya adalah pergi kepada adik-beradik. Yakni adik-beradik lelaki si ibu sebapak. Dia akan ambil secara asabah. Okey. Cumanya kalau kata ada adik-beradik perempuan, maka dia akan ambil secara asabah bil ghairi, barulah terpakai 2:1. Lid zakari mislu hadzil unsayya. Dekat situ ada perbezaan lelaki dengan perempuan. Satu bahagian, dua bahagian. Okey, jadi kita terus masuk kepada contoh pengiraan lah. Kita kira terus. Baik, jadi dekat sini kita buat masalah yang ditanya tu lah. Baik. Jadi kita lukis dulu. Selalunya saya akan lebih suka kita lukis pokok pewarisan dululah. Kita lukis pokok pewarisan. Yang mana kalau ikut masalah ni, si mati dalam hidup dia ada 2 kali perkahwinan lah. Jadi anak perempuan 2 orang tu datang daripada perkahwinan yang pertama lah, daripada suami yang pertama. Dengan suami yang kedua tak ada waris. Okey, baik. Jadi kita lukis dulu pokok pewarisan. Kita ada si mati. Baik, si mati meninggalkan 2 orang anak perempuan. Meninggalkan suami yang sekarang lah. Kemudian kita kata ada adik-beradik lelaki si ibu sebapak. Kalau kaedah saya selalu ajar A1 lah. K1 pula menunjuk kepada saudara perempuan si ibu sebapak. Bilangan dia 2 orang lah. Okey, baik. Okey. Jadi takut Sakdi tak faham, jadi A1 lah saya tulis siap. A1 menunjuk kepada saudara lelaki si ibu sebapak. Kalau kata K1 pula menunjuk kepada siapa? Saudara perempuan si ibu sebapak. Okay, habis. Ini daripada segi pokok pewarisan. Jadi kalau kita nak tengok pokok pewarisan ataupun kita panggil gambaran keluarga yang lain, kita ada suami yang pertama lah, kahwin dengan kita kata si mati, maka dapat 2 orang anak perempuan. Okay, kemudian kita kata bapa dan ibu dah tak ada dah. Okey. Kemudian kahwin baru, ada suami lah. Suami baru.
Okey, kemudian adik-beradik bagi si mati. Kita ada A1. Okey, habis. Okey. Jadi sekarang ni kita bagi dulu dia punya bahagian fardu kepada ahli fardu. Siapa dia? Suami. Suami akan dapat 1/4. Sebab apa? Sebab si mati meninggalkan furuk waris. Yang ni kalau dekat sini, anak perempuan. Lepas tu kita tengok pula anak perempuan. Anak perempuan akan dapat berapa? Disebabkan dia berbilang, dia akan ambil 2/3. Habis. Jadi kalau dekat sini kita tahu bahawa tak habis lagi lah kalau ikutnya. 1/4 dengan 2/3 kalau ikut tak habis lagi. Dan juga sambil-sambil terang tu saya akan ajar sekali lah. Kalau kata saudara perempuan si ibu sebapak, dia kat sini berbilang tetapi dia ada bersama dengan saudara lelaki dah, A1 tu. A1 saudara lelaki ni dia akan ambil secara asabah binafsi sebab kalau ikut ranking pertama sekali anak lelaki, tak ada anak lelaki turun kepada cucu lelaki. Kalau tak ada cucu lelaki turun kepada bapa tak ada turun kepada datuk, tak ada baru pergi kepada adik-beradik bagi si mati yang si ibu sebapak, lepas tu sebapak. Okey, kes satu yang ni saudara perempuan si ibu sebapak, dia akan ambil secara asabah juga. Yakni asabah bil ghairi, yakni 2/1. Lelaki ambil 1 bahagian, perempuan ambil lelaki ambil 2 bahagian, perempuan ambil 1 bahagian. Okey, baik, habis. Jadi apabila kita dah kena pasti ahli waris, kalau kata ada masalah halangan, siapa kena halang, siapa tak kena halang, cek pula. Lepas tu kita bagikan ke farduan. Kita tengok siapakah ahli fardu yang ambil secara asabah lah, ambil baki. Okey, habis. Lepas tu bolehlah kita masuk kepada pengiraan. Selalunya saya akan buat dulu yang 2/1 lah. Yang perempuan ambil 1 bahagian, lelaki akan ambil 2 bahagian. Baik. Jadi sekarang ni lelaki berapa orang? 2 orang. 2 lelaki darab 2. 2 darab 2 akan dapat 4. Baik. Saudara perempuan tu 2 orang. 2 perempuan darab 1 bahagian akan dapat 2. Boleh Okey. Jadi apabila kita tambah dekat sini, 2 tambah 4. 4 tambah 2 kita akan dapat 6. Jadi saya akan sebut sebagai 6 kepala. Yakni 6 kepala ataupun 6 bahagian. Tapi sedap 6 kepala lah. 6 kepala mewakili 4 orang. Siapa dia? Saudara lelaki si ibu sebapak 2 orang. Saudara perempuan si ibu sebapak 2 orang. Okey, habis. Jadi kita boleh buat terus kepada pengiraan. Jadi sekarang ni kita ada suami yang nak ambil 1/4. Kita ada anak perempuan ni, saya tulis semua je lah. Nak ambil secara 2/3. Kemudian kita ada saudara lelaki si ibu sebapak 2 orang. Saudara perempuan si ibu sebapak pun 2 orang. Yang nak ambil secara asabah. Ambil secara baki lah. Yakni asabah bil ghairi 2/1. Okey, habis. Jadi sekarang ni kita ada makhraj 4 dengan 3. Maka asal masalah dia ni kaedah tabayun. Sebab apa tabayun? Sebab tak sama lah. Jadi 4 darab dengan 3 kita akan dapat 12. Maka 12 ni asal masalah. Jadi naik asal masalah 12. Jadi 12 ni lah kali ikut permulaan harta pusaka perlu dibahagi kepada 12 bahagian ataupun 12 tumpuk untuk dibagikan kepada tiap-tiap ahli waris. Jadi kita tengok sekarang ni. Jadi suami nak ambil 1/4 daripada 12. 12 kita bahagi dengan 4 dapat 3. Anak perempuan pula dia nak ambil 2/3 daripada 12. Jadi 12 bahagi 3 kita akan dapat 4 darab balik dengan 2 bahagian maka 8. Okey, kemudian bakinya berapa? Bakinya adalah 1. 1 lah baki. Okey, habis.
Okay, apabila dah dapat macam ni, maka kita perlu tasahihkan masalah. Kita perlu tasahih atau besarkan masalah. Sebab apa? Sebab anak perempuan 2 orang boleh ambil secara nombor bulat kalau 8. 8 bahagi 2. 8 bahagi 2 kita akan dapat 4. Tetapi 1 hendak dibahagikan kepada 6 kepala. Tak boleh. Tak boleh nak dapat. Oleh itu, 12 perlu darab dengan 6. 12 ni kena darab dengan 6. 1 nak dibahagi kepada 6 tak boleh. Dapat nombor perpuluhan dia tak nak. Dia, dalam ilmu farad mesti bahagi secara nombor bulat. Macam 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi anak perempuan seorang dapat 4. Itu nombor bulat. Okay, jadi 12 darab 6. Okay. 12 kita darab dengan 6, maka kita akan dapat yang baru adalah 72. Ini adalah kita panggil tafsir masalah ataupun tompok yang baru lah. Maksudnya harta pusaka sekarang ni bagi si mati perlu dibahagi kepada 72 bahagian. Okay, jadi disebabkan 12 darab dengan 6, maka semua darab 6 lah. Bahagian ataupun saham ni darab 6. 3 darab 6, 8 darab 6, 1 darab 6. Jadi apabila 3 darab 6 akan dapat 3 darab 6 berapa? Akan dapat 18. Tu. Lepas tu 8 darab 6 kita akan dapat 48. Jadi kita bagi sesat lah. 48 kita bahagikan dengan 2. Jadi seorang anak perempuan akan dapat 24. Okey. Lepas tu 1 darab 6 memang 6 lah. Maka tiap-tiap seorang daripada saudara lelaki si ibu sebapa akan ambil 2. Saudara perempuan si ibu sebapa akan ambil 1. Baik, habis. Jadi sekarang ni 18 ni adalah 18 per 72. 24 ni adalah 24 per 72. 2 kat sini adalah 2 per 72 lah. 1 per 72. Okey, jadi untuk menjawab soalan Maisah adalah adakah saudara lelaki dengan saudara perempuan tu kalau kata dapat ke tak, memang dapat atas jalan asabah menghabisi harta. Sebab apa? Sebab si mati dah tak ada dah waris asabah yang lain. Okey, kemudian saudara perempuan akan ambil 1 bahagian, saudara lelaki akan ambil 2 bahagian, 2 nisbah 1. Okey, cumanya kita lanjutkan sedikit lah. Saya terang siap-siap cara nak bahagikan kalau kata nanti dah dapat jumlah harta pusaka bagi si mati tu. Ibaratnya lah, contoh, saya buat contoh. Okey. Untuk bagi faham lah, contoh jumlah harta pusaka. Contoh. Untuk kita mudah faham, contohlah jumlah harta pusaka tu berapa? RM 72,000. Nanti jumlah tu kita tukar je lah. Jadi kita perlu bahagikan dengan yang tasih masalah ataupun. Jadi contohlah kita buat 72,000 adalah harta, jumlah harta tarikah bagi si mati. Sekarang ni kita bahagikan dengan 72. 72 tu apa? 72 tu yang sini lah. Yang mana 72 tu adalah tompok yang baru perlu dibahagikan harta pusaka tu kepada 72 bahagian lah. Jadi apabila kita bagi macam tu, maka tiap-tiap 1 bahagian kita akan dapat sebanyak 1,000 lah. Okey, apabila dah dapat 1 bahagian, ni 1 bahagian. Kita akan dapat ni 1 bahagian. Satu bahagian. Jadi sekarang ni 1 bahagian tu darab balik dengan pendapatan ataupun saham bagi tiap-tiap ahli waris. Contoh suami 18. Maka 1,000
darab dengan 18, maka suami akan dapat RM 18,000 daripada 72,000 harta pusaka bagi si mati. Contoh untuk anak perempuan pula, saya tak tulis dah lah. Contoh, okay, saya tulis lagi satu. Okay, 1,000 darab 24, maka akan dapat RM 24K. Anak perempuan yang kedua pun 24K. Kemudian saudara lelaki si ibu sebapak bagi si mati pun, adik-beradik lelaki bagi si mati akan dapat 2,000 seorang. Adik-beradik yang perempuan 1,000 seorang. Okay, baik. Jadi habislah. Jadi saya harap dapat menjawab lah persoalan yang ditanyakan. Ni soalan di TikTok lah ni. Okay, baik. Habis. Jadi takat tu dulu. Jadi untuk jawapan bagi soalan adakah saudara tadi dapat, maka memang ada bahagian lah dia dapat atas jalan asabah lah, adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan. Sebab apa? Sebab mengikut tertib asabah tu lah. Kalau kata si mati ada waris lelaki, contoh anak lelaki ataupun cucu lelaki, maka habis takat tu adik-beradik bagi si mati tak dapat. Ataupun kalau kata ada bapa bagi si mati, adik-beradik lelaki pun tak dapat. Tetapi kerana tak ada mereka ni lah, kita kata anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki dan bapa, maka menyebabkan saudara ataupun adik-beradik bagi si mati pun dapat. Baik, mereka lah akan memperhabisi harta. Baik, kita kat dulu. Jadi kalau ada apa-apa lagi pertanyaan, boleh tanyalah. Baik, habis. Wallahualam.